Na'udzubillahi min dalik. Sebab itu maka alhamdulillah kita ni ya jang sungguh-sungguh. La ilaha illallah. Jang. Tiada Tuhan. Sapu licing. Illallah. Bulat Allah Ta'ala. Nah, kalau orang nak bersyirik dengan manusia, lebih patut bersyirik dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Isa. Sebab Muhammad ni tinggi berdoa pengaruh dia. Nah, jasa dia tinggi sangat. Lalu itulah Nabi jaga benar takut orang bertuhan pada dia. Jaga benar. Siapa orang berdiri pada dia, dia tak say dah. Berdiri pada dia, dia marah. Bimbang takut gelecah tadi. Dia jaga benar takut gelecah. Gelecah sikit tak apa dah mula-mula. Lepas tu kau jadi. Kau tambah lagi. Jaga gelecah sikit. Beringat daripada gelecah sikit. Supaya dari gelecah sikit ni akan menjadi gelecah besar kepada patak. Nah, orang duk gelecah siapa jatuh leparik, buku uji gelecah sikit atas tu ya. Tapi siapa leparik, nauzubillah min dzalik. Jaga daripada gelecah sikit supaya kita tidak sapa dalam leparik, nauzubillah min dzalik. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nombor 2. Dan dengan dua ibu bapa hendaklah kamu buat baik. Berat dengan dua ibu bapa. Berat. Suruh buat baik gak ke orang lain, tapi dengan bapa ni nombor 1 sekali. Walidaini ihsana, buat baik. Bukan semua beribadat pada bapa. Buat baik tak serupa dengan beribadat. Sebab itu buat baik ni bukan makna beribadat. Bukan makna turut belaka hak pak nak, hak mak nak, walau syirik, walau berdosa. Tak. Kalau dia nak benda syirik, tak boleh turut dia. Tapi bukan siapa buat jahat ke dia, tak boleh. Kena buat baik semacam dia syirik pun kena buat baik. Ihsana ni tak kira pak syirik pun kena buat baik. Pak kafir pun kena buat baik. Pak bid'ah pun kena buat baik. Ni buat baik ni tak boleh. Nah, tak boleh nak pergi buat sabit begitu dan begini, tak boleh. Pak adil pun kena buat baik. Pak tak adil pun kena buat baik. Pak tak jujur pun kena buat baik. Mak tak jujur pun kena buat baik. Sebab kata mak yang beranak kita, pak yang sebab pada beranak kita, kena buat baik semacam. Ingat baik betul Nisa. Jangan duk buat terlupa. Jangan buat sabak. Tak jadi pak kita. Tak ada nampak dia jadi kasih kau nu. Tak kasih gambar. Kena buat baik. Allah Ta'ala tak ada ayat kata, dan kepada dua ibu bapa kamu yang buat baik padamu, hendaklah kamu buat baik. Tak. Wabil walidaini ihsana. Dan dengan orang yang memberanak kepada kamu, menyebabkan kamu tubik ke dunia, pak dan mak, naklah kamu buat baik. Dalam semua keadaan mak pak munduk lahana. Ingat malaksan betul sening banyak nak gelicir. Banyak nak gelicir. Jadi kita kemah mana-mana sini sah. Dia nak jadi orang Islam, jadi orang kafir, nak bid'ah, nak tak saya nak mengaji di mana, nak mengaji atas langit mana, mengaji ponta mana, ngajilah. Kita kena baik dengan dia. Kadang-kadang dua buku dengan mak pak tak saya ngaji tempat kita ngaji pun jadi buku dah. Sikit-sikit ya. Kita ingat molek mak pak kita ni orang benar pada kita. Nak turut kita belaka tak boleh mak kita. Kita turut dia boleh tahan. Kata dia nak turut kita, dia kena berat benar lah. Dia kena kita gedebel benar baru mak pak turut kita. Kalulah kita tamada lebih-lebih lagi nyeduk beci sama kita, tak bahim mengaji kita, tak bahim gapo kaya tak seturut, kita tak percaya kita dah. Sebab kita tak ada mengaji, ya duk suruh mengaji lalu itu. Duk hambak kita, duk gapo kita malah mengaji. Besar nak kita yang itu kita tak. Sebab tu kita jangan gaduh tu. Oleh itu Allah Ta'ala raya wabil walidaini ihsana. Tak ada kira mak bersifat dengan gapo. Mak nak maki kita hari-hari pagi petang Malaysia pun, mak nak hambak kita senyap mana pun, kita kena buat baik kepada mak. Ingat mulai ni kat dasar.
Siapa tak betul faham betul ni, betul faham ni betul lu. Nah, supaya kita klik ni pakai awak baik pada mak. Ngaji dah ayat hari ni. Nah, setara mana yang nak ngepek. Aku tak boleh masuk dekat dengan Datuk ni ngepek lalu. Hidup jauh, tak ada awak baik apa. Tak boleh. Belalah nak ngepek senyana. Kita kena baik. Kena beli buah kayu pergi ke dia, kena pergi duk kucuk dia, kena pergi duk tanya khabar dia, beri pakaian kalau dia berhajat, beri makanan kalau dia berhajat, beri rumah tangga yang sesuai kalau dia berhajat, beri lembak yang sesuai dengan dia tidur kalau dia berhajat, beri katil sesuai dengan dia tidur kalau dia berhajat. Jangan dia tidur lebih dah tak kita tidur. Kita orang anak ni tidur sudah anak kita, mak kita tidur talata. Jangan sama sekali. Kena mak pak kita tidur lepak lebih pada kita. Makanan lebih pada kita. Kedudukan lebih pada kita. Tu makna ihsana, buat baik. Tidak itu dia tak panggil buat baik belah tu. Pakat cek masing-masing, pakat cek siapa ada mak ada pak lagi, cek tengok. Supaya tanya kata aku ni masuk dalam buat baik lagi pada mak pak. Kalau tak lagi, buat baik. Hei umat Islam. Hei umat Islam, buat baik pada bapak. Sebab nombor 2, lepas pada kamu beriman pada Allah, kena buat baik pada bapak. Nah, nombor 2 hak ni. Nah, dia bimbang takut royak sepatah gitu, nya tak reti puak kita ni. Nah, awak baik kau kita duduk dengan dia ya kau kita halah-haluh ke botua pakat masing-masing lah. Oh, dah Allah Taala ya turut royak takut kita tu tak reti. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila salah seorang daripada keduanya jadi panjang umur duk sekali ngemung tu, atau kedua-duanya panjang umur, siapa dia tu tak kuasa nak kerja dah kena duk tupai mung orang yang menjadi anak, fala taqul lahumā uffin, maka jangan kamu kata kepada keduanya uff sama sekali. Kata tak boleh. Lebih pada tu jadi orang panggil telatah dah. Tu tak boleh dah. Jangan kalau kamu mengepek ada sehari siapa gelak, kadang-kadang mengepek ke mak pak pada juga. Nah, yang hidup kecil ikut urak kadang-kadang tua pasal dia supaya kita halus dapat dia hari tu. Supaya kita halus dapat dia kecil kita berak atas riba dia, kecil kita riba dia, bahawa dia tua lebih kurang tu lah. Yang kecil ikut urak, yang berak ikut urak, yang makan ikut urak pasal dia. Balah mana yang nak jadilah wajib tahmu buat baik dia. Nampak dah tu? Uf ni kata setengah ulama dalam salah satu daripada pentafsir, iaitu janganlah, ini satu pentafsir daripada Mujahid. Dia kata masalah makna la taqul lahumā uffin ni ialah waktu kamu basuh berak dia, basuh kecing dia, jangan nampak pada mulutmu nampak pacingnya. Wak mulut bahasa nak supaya dengan tu lah. Nah, bahasa cemar. Najis pak kita kena basuh. Jangan nampak kata kita supaya kau dia basuh berak anak kau kita ada anak dia gitu. Jangan bahasa cemar sama sekali, bahasa kata